Let's say I pergi London ke, pergi Melbourne, Sydney ke, mana-mana bakery, I makan. Oh, sebab you nak cuba. Tapi kat Malaysia I tak makan. Why? Hello. Kembali lagi bersama dengan saya Abang Gan dalam episod ketiga Sembang Impian. Dan untuk video kali ini agak special, yang mana tetamu jemputan kita kali ini yang kita gelarkan dia sebagai multi heroine. Dan sebenarnya beliau ada beberapa role tau dalam kehidupan dia. Dan beliau juga merupakan seorang usahawan dan juga influencer yang tengah meningkat naik sekarang ni. Hello. Hai Abang Gan. Hai Jasmine, masuk. Sila Hello. masuk. So, okay guys, inilah dia orang yang saya cakap tadi, tetamu istimewa kita ni, very multi talented. So, inilah dia Jasmine. Apa khabar Jasmine? Khabar baik. Okay, Jasmine, boleh perkenalkan diri Jasmine sikit? Boleh. Hai semua, nama saya Jasmine. Saya pemilik sebuah kedai roti, bakery. Saya juga seorang content creator. Saya juga sebagai pastry instructor. Okay Jasmine, sepanjang perjalanan ni, kita akan singgah dekat 3 checkpoint. Dekat setiap checkpoint, saya akan tanyalah satu soalan berkaitan dengan ilmu kewangan. Jom kita nak tengok berjaya atau tak Jasmine tamatkan cabaran ini dan bergelar Jen Labur. Sertai kempen Pandu Impianmu 2.0 dengan daftar dan melabur RM500 dan gunakan kod Jen Labur dan korang akan dapat 2 tiket penyertaan untuk peluang menang kereta impian. Okey Jasmine, jom kita start. So, boleh saya tahu tak you start dengan bisnes apa sebenarnya dan actually bila you start buat benda ni sebenarnya? Sejak masa sekolah, saya suka masak, saya suka baking. So, I start semasa I umur 22. After that, I nampak peluang untuk jadikan hobi ni sebagai bisnes. Saya harap one day lah, ia akan jadi one of the most recognized bakehouse di Malaysia. Okay. Dan juga diminati oleh rakyat-rakyat Malaysia lah. So, bukan je macam expand banyak outlet, tapi membina brand dan company secara jangka yang panjang lah. Menarik. Okey, saya ada banyak lagi soalan yang lain. Dan sekarang ni pun kita dah sampai ke checkpoint yang pertama. Okay. So, are you ready? Ready. Okay, Jasmine, I think question ni sangat dekat dengan awak. Okay, the questionnya adalah sebelum seseorang itu dia membuat keputusan untuk melabur, apakah perkara yang paling penting yang perlu dipertimbangkan? A, jumlah modal yang paling tinggi. B, risiko, potensi pulangan dan juga pelaburan yang sah. And C, bilangan orang yang telah menyertai pelaburan tersebut. Saya rasa answernya B. Okay, why? Kerana kita mesti analyse risknya. Setiap bisnes ada risk. Betul? Lepas tu berniaga juga kita mesti nak license kan? Betul? Nak follow semua rule kan? Yep. So, samalah pelaburan yang sah. So, saya rasa B yang correct. Okay, and you are right. Betul! Tahniah Jasmine. Now we are go for the second checkpoint. Are you ready? Ready. Alright, jom, let's go. Let's go. So, in terms of the cabaran, apakah cabaran utama? Adakah cabaran dari segi kewangan? Adakah cabaran dari segi masa ataupun sebagainya? Paling Besar sekali. Paling besar punya cabaran saya rasa ialah keputusan. For me lah keputusan. Kerana macam sekarang setiap keputusan yang saya buat, dia not just affecting saya. Okay. Dia ada kesan dekat stakeholders. Dari segi team, segi operasi, investor, banyaklah. Okay, kalau cakap pasal kewangan pula kan, so apa benda yang paling Jasmine titik beratkan sekarang ni? I think duit yang paling penting. Okay, so I agree. Cash flow yang paling penting. Ya, cash flow. And sometimes profit not equal to cash flow. Okay. Yeah, so for me, perancangan kewangan for business dan individual sesama penting lah. Okay. So right now kita pun nak sampai ke checkpoint yang kedua. Are you ready with the second question? Ready. Alright, jom. Soalannya berbunyi begini. So, apakah maksud diversifikasi yang dimaksudkan dalam pelaburan? A, dia melaburkan semua duit dia dalam satu pelaburan yang boleh memberi pulangan yang lebih tinggi. B, agihkan pelaburan ke beberapa portfolio yang berbeza mengikut kepada matlamat kewangan dan juga tahap risiko seseorang itu. Dan C, dia tukar pelaburan setiap kali terdapat trend baru. For me, this one simple je. Simple lagi. Simple. Okay. I rasa answernya B.
B. Mengagihkan dalam portfolio yang berbeza. Kena sama dengan bisnes lah. Kat bisnes pun saya ada different role. So tiga-tiga ni source ni dia pun ada different punya amount. Margin pun tak sama. Okay. So adakah anda yakin sekali lagi jawapan anda adalah B? Sangat yakin. Diversify. Okay. Betul? Betul. Yeah. Tahniah Jasmine. So anyway, you dah sukses untuk 2 checkpoint dengan 2 soalan. Let's go. Kita go for the next checkpoint dan juga checkpoint terakhir. Let's go. Let's go. So macam mana you uruskan you punya cash flow bulanan you ni? For me, financial freedom. Dia bukan macam you ada duit yang paling banyak ke apa. Okay. For me, it's more like you ada pilihan dan you tidak terpaksa buat keputusan under pressure. Oh, you punya definisi you financial freedom lain daripada orang lain Yeah, that's financial why freedom I ada orang dia. banyak portfolio. Ya. Sumber pendapatan yang banyak. So, Yes. tidak bergantung Kepada satu saja. Betul. So any tip from you yang untuk orang macam umur macam kita ni lebih kurang ni boleh belajar from you, like can learn from you. So for me, caranya simple je. Of Okay. course, I ada invest pelbagai lah. So macam property investment, fixed deposit. Tapi saya ada sebahagian duit I letak melalui ASM. Because for me, ASM ni dia stable. Okay, Dan betul? setiap tahun dia pun memberikan dividen yang agak konsisten. Dan most importantly, dia safe dan trusty lah. Okay. So for me, it's like a safety net. Ah. So I don't put all my money in one single platform. Okay. So asingkan lah, diversifykan. Okay, jadi kita dah sampai dah ke checkpoint yang terakhir. Di sinilah penentu je sama ada awak akan digelar Jen Labu ataupun tidak. Okay, Jasmine tadi katakan tiap-tiap bulan kan you ada you punya financial plan yang tersendiri. So sebenarnya konsep yang sama juga seperti mana yang Jasmine gunakan itu, sama juga ada dekat dalam ASMB FPSP, iaitu singkatan kepada Financial Planning Solution Package, yang mana sebenarnya dia adalah satu solusi kepada pelaburan yang membantu pelabur untuk membina portfolio dengan menggabungkan dana harga tetap dan juga dana harga berubah, contohnya macam ASN Equity Global dalam satu package pelaburan. So soalan dia, apakah kelebihan melabur menerusi FPSP? A. Dia membolehkan pelabur fokus kepada satu jenis dana saja. B. Dia membolehkan pelabur beli setiap dana secara berasingan mengikut kepada keperluan. Dan C. Dia memberi peluang kepada pelabur untuk mendapatkan pulangan daripada 2 dana yang berbeza. Sounds like C. Bagi peluang untuk pulangan yang daripada 2 dana yang berbeza. 2 dana yang berbeza. Betul. Kena gabung mah. Gabungkan dana harga tetap dan dana harga yang berubah. So you dapat pulangan yang berbeza lah. Yes! Tahniah Jasmine kerana anda dah berjaya melepasi ketiga-tiga checkpoint ni. Dan dengan ini saya gelarkan Jasmine Jen Labu yang kita cari. Terima kasih. Dan sebagai tanda penghargaan, ini adalah ganjaran daripada Abang Gan. Saya akan berikan Jasmine pengalaman menikmati pemandangan yang eksklusif dan menjadi antara orang yang terawal berada di bangunan kedua tertinggi di dunia, iaitu Menara 118. Thank you for your day. Thank you. Thank you for your time juga. Saya dapat banyak knowledge, info daripada awak, and hope to see you again. Okay, I belanja kopi, okay? Yes, I nak yang special. Boleh. Yang Eksklusif. I like. Thank you. Jumpa lagi. Kalau korang nak pelbagaikan portfolio pelaburan, korang boleh pertimbangkan FPSP, Financial Planning Solution Package. Yang ini dia gabungkan dana harga berubah ASM untuk FP dan juga ASB untuk VP. Cara nak mula pun senang je. Log masuk ke aplikasi My ASMB, pilih ASMB FPSP, pilih package yang sesuai dan juga lengkapkan pelaburan. Dan jangan lupa pelaburan melalui FPSP ni menerusi portal My ASMB, anda sebenarnya layak untuk dapat 2 tiket penyertaan kempen Pandu Impianmu 2.0. Jadi, sambil-sambil berlabur untuk masa depan tu, korang sebenarnya berpeluang memecut ke arah impian. Bukan susah pun kan nak pecut ke arah impian. Dalam pada tu, berpeluang memenangi hadiah. Mungkin boleh bawa balik kereta impian, siapa tahu? Jumpa korang di episod seterusnya dalam Sembang Impian.